Biasanya kalau pagi raya kalau korang masak rendang tak ayam mesti daging kan. Tahun ni korang boleh cuba buat rendang itik salai. Korang bayangkan aroma salai tu campur dengan rendang. Memang padu. So first kita salai dulu itik ni. Aku gaul dengan kunyit dengan garam je. Salai dia 2 ke 3 jam macam tu. Untuk bahan blend pula korang ambilkan 2 biji bawang merah, 2 batang serai, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 4 biji bawang putih dengan secongek kunyit hidung. Lepas tu korang masukkan dalam blender. Tambahkan dalam 1 genggam cili kering yang telah direbus. Tambahkan air, lepas tu kita blend lah macam biasa. Kemudian korang masukkan bahan blend kita tadi dalam kuali. Korang tambahkan itik salai yang kita salai tadi. Masukkan 1 helai daun kunyit, 1 ketol kecil gula melaka, 1 kotak kecil santan, 1 kotak kecil air. Tambahkan 3 sudu kerisik, sedikit minyak masak, dan kita perlukan rempah rendang daripada Mak Siti. Rempah rendang ni memang favourite aku daripada dulu lagi. Tiap kali nak masak memang aku guna. Bila masak rendang biasa tu dah sedap kan. Kalau tambah rempah rendang ni lagi bertambah sedap. Letak dalam 3 sudu macam tu. Korang masak sampai dia pecah minyak. Lepas tu korang tambahkan dalam 1 cawan air. Lepas tu korang tutupkan periuk ni. Masakkan itik tu sampai dia empuk. Sambil menunggu dia empuk tu, korang jangan lupa kacau-kacau, okey? Kan hangit pula rendang tu kan. Kemudian korang adjustkan lah garam gula dia. Lepas tu kita kacau-kacau lagi. Dan last sekali kita tambahkan lagi daun kunyit. Dan siap dah kita punya rendang itik salai. Resepi ni memang tak ada menumis. Korang boleh try resepi ni untuk masak daging ke ayam pencen pun boleh juga. Korang nak dapatkan rempah rendang ni, boleh tekan kat profile aku, okey? Selamat mencuba.